Oh, okey. Kamu dibebaskan hari ini, ya? Kamu kena jaga kelakuan kamu. Jangan buat tak senonoh lagi, jangan mencuri lagi, ya. Okey, kamu boleh balik. Tengok di rumah kat sini dah. Balik dendang kat orang. Ya. Ini dia. Rumah aku lama dah jumpa. Majulah. Pergi Malaysia dulu, guys. Tengok kiri, tengok kanan, guys. Hati-hati. Ada jiran baru. Oi. Assalamualaikum. Siapa ni? Jiran baru ke? Oh, tak ada apa-apa. Syah? Oh, Syah. Assalamualaikum. Ada orang tak? Saya kat luar ni. Weh. Dekat luar. Apa ketuk pintu kat dalam? Alamak. Kita ada jiran baru ni, Aisyah. Jiran baru ni. Ambil banyak sikit, ya. Saya tengah lapar ni. Abang tengok TV dulu. Nanti kalau disapa, Aisyah panggil abang, ya. Okeylah. Hop. Aku dah capur obat sakit perut ni. Mesti sakit perut nanti. Masuk. Aisyah. Jin senyap. Tiba-tiba ada. Aisyah makan, Aisyah. Saya dah kenyang. Dah kenyang? Abang makanlah. Sedap ni pizza. Tak apa ke abang makan seorang ni? Aisyah? Besar ni. Sakit perut ni. Aisyah. Teman abang pergi Jambang jap. Mana Jambang? Jambang. Mana? Ya. Guys. Sakit perut, guys. Sekali lagi. Guys. Tolong. Sakit perut. Awak ada kereta ambulans? Tak ada. Cah. Apa tu? Tak nak sakit perut. Cah makan tadi, Cah. Hello. Ya. Hello, ambulans. Sakit perut ni. Sakit perut ni. Kucing. Bukan kat situ. Bukan kat situ. Okey. Ya, aku Kat mana? Sini. sakit kat belakang. Waduh. Okey, jom. Ya. Jangan keluar lagi. Mana Syah? Aisyah silakan. Syah, teman abang. Saya tunggu kat luar, okey? Tak apalah. Dah sihat dah. Sakit perut lah. Duduklah Syah, teman abang ni. Macam mana awak boleh sakit perut? Saya makan pizza. Ada jiran saya tu. Aisyah tahu. Aisyah tak makan. Sebab tu Aisyah tak sakit perut. Dia bagi pizza kat saya. Jadi saya makanlah pizza tu. Sekarang dah lega sikit dah ni dah. Mungkin makanan tu ada racun kot. Ada racun. Jadi apa yang perlu saya buat ni? Report polis. Report polis? Tak apalah report polis ni. Tak naklah, segang lah. Hello, polis. Telefon polis. Okey dah, jom kita balik lah, Aisyah. Terima kasih, doktor. Mana pintu ni? Syah, jom balik lah. Doktor, boleh terima saya balik? Syah, balik lah. Doktor tu kerja tu. Tapi saya
Okey. Dah sampai. Hup. Oh, dia ada kat situ. Okey, kita masuk ke berambus. Ada amigos. Aisyah, pergi kat mall dia lah. Tanya apa dia pasal dia. Racun abah ni. Bagi salam je. Tu itu. Oh. Kenapa awak racun saya, ha? Sebenarnya saya nak balas dendam. Nak balas dendam? Saya kena tangkap oleh polis. Awak kena tangkap dengan polis? Siapa awak sebenarnya ni? Siapa sebenarnya awak ni? Saya adalah Hayya. Nanti polis akan datang ambil awak. Tapi tak apa, jamin bang. Polis tak payah tangkap lah awak. Sebab saya dah maafkan awak. Tekan je kan Aisyah kan? Tiba-tiba dia baby. Ambil gambar. tepi lah. Saya yang duduk kat situ kan sebelum. Okey. Atu macam ni. Satu main pasir. Okey. 1, 2, 3. Okey. Buka baju Atu. Baju yang cantik-cantik sikit. Lepas tu mari kat rumah Aisyah Okey. Jom Aisyah. Jom. Itulah guys. Kadang kita kena maaf. Sebab dah nak raya ni guys. Puasa pun belum lagi ni guys. Okey, jom Aisyah balik. Tu, marilah. Jom, masuk. Masuk. Apa benda ni? Ya, apa kan masih hidup? Tangan. Tahun. Okay guys, adios amigos.